Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, kita nak mula dah Ustazah. Ready Ustazah? InsyaAllah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diminta kepada semua pengunjung-pengunjung, kita akan adakan sesi klinik Ustazah sekejap lagi. So kalau siapa-siapa nak konsult, silakan kita duduk santai-santai, tenang-tenang. Kita dengar sikit apa Ustazah nak cerita, apa Ustazah nak konsult pada kita hari ini, insyaAllah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Saya tanpa melengahkan masa lagi, kita teruslah Ustazah kan. Sebab bila nak konsult ni kita nak segera nak tahu sakit kita apa, nak tahu apa puncanya, nak tahu macam mana nak ubat. Okey, jadi insya-Allah sebelum tu kita nak suai kenal dululah dengan Ustazah. Ustazah sihat? Alhamdulillah. Husna sihat? Alhamdulillah. Ustazah baru balik daripada Balkan kan? Yeah. Touchdown semalam. Malam tadi. InsyaAllah. Macam mana Ustazah pengalaman dekat sana? Okey ke? Alhamdulillah, travel pun satu terapi jiwa. Masya Allah. Okay, jadi Ustazah, bila Ustazah sebut pasal jiwa, sebenarnya jiwa ni apa? Kenapa kita kena sembang pasal jiwa? Kenapa Ustazah keluarkan buku pasal jiwa? Baik, terima kasih Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jiwa-jiwa semua? Okey, sihat ya. Sebenarnya kita kena berkenalan dengan jiwa kita, tuan-puan sekalian, sebab jiwa ni mendominasi kita semua, Husna. Tapi kadang-kadang kita tak kenal jiwa tu apa. Kita tak tahu apa nak diisi pada jiwa. Kita tak tahu macam mana nak apa ni menghidupkan jiwa. Jiwa boleh sakit, jiwa boleh mati. Jangan tak tahu. Jiwa boleh kelaparan. Jiwa boleh kehausan. Jiwa boleh mengamuk. Ya, jiwa boleh macam-macam. Subhanallah. Kalau kita lihat apa yang Nabi SAW jelaskan, inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ya, kalau kita ambil dalam konteks maksud jiwa, hati, ya, maka ini adalah yang menjadi raja kepada kehidupan. Kalau jiwanya baik, seluruhnya baik. Kalau jiwanya rosak, seluruhnya rosak. Kita mungkin tertanya-tanya Husna, kenapa perkataan kita rosak? Kenapa kalau bercakap je menyakitkan hati orang? Kenapa keputusan kita selalu salah? Kenapa kita selalu tindakan yang silap? Kita baru buat satu tindakan, baru bercakap, dah menjauhkan orang yang sepatutnya menjadi dekat. Ya? Dah sepatutnya hati orang menjadi kuat, dah melemahkan. Dah jadi racun kepada orang lain. Puncanya kerana dalam hati, jiwa kita. Jadi jiwa ni, nak berkenalan dengan jiwa, Husna, dan semua yang Ustazah kasihi, kita kena kembali kepada pemilik jiwa, pencipta jiwa. Ustazah pun tak boleh reka-reka pasal jiwa. Ikut suka hati Ustazah, kan ya? Main agak-agak merenung bertapur dalam gua, lepas tu cerita pasal gua. Tak boleh, pasal jiwa. Tak boleh. Jiwa ni ada penciptanya, ada pemiliknya. Sebab itu buku, agar jiwa mu tak sakit lagi, kita mengembalikan, mengenal jiwa melalui kalamullah. Melalui sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh saya jawab sikit ya Ustaz, soalan pendek, jawapan panjang. Memang ramai nak dengar Ustazah cakap daripada soalan yang saya lontarkan. So nak kita kenal jiwa, tuan-puan. Jiwa ni, apa yang selalu bergolak dalam jiwa? Apa yang selalu jadi macam umpan lah untuk jiwa tu, ya? Maka di sana kita mengambil kata-kata daripada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya, apa kata Syekh Ibnu Athaillah? Syekh Ibnu Athaillah bagi 3 perkara berkait dengan jiwa. Pertama, bagaimana nak jadikan jiwa tu paling bahagia. Yang kedua, bagaimana nak jadikan jiwa tu paling tenang. Yang ketiga, bagaimana nak jadikan jiwa tu paling cerdas. Jangan fikir cerdas tu dekat akal. Bila disebut ulul albab, maknanya jiwa yang cerdik. Hati yang cerdas. Ya. Jadi kalau merujuk kepada itulah seorang ulama tasawuf kan, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalau nak jadi jiwa yang paling bahagia,
syaratnya mesti pandai menguruskan dua perkara. Dan serius, inilah dia kehidupan. Kena pandai menguruskan, pertama, rasa sedih. Kedua, kena pandai menguruskan rasa takut. Itulah dia Husna dalam hidup kita ni. Masya Allah. Kejap-kejap sedih, kejap-kejap bimbang. Betul. Okey Ustazah, bila Ustazah sebut tentang pandainya mengurus masa sedih, Yeah. okay, saya ada baca buku Ustazah, Pain Okay. Management. Betul tak? Okey. Kenapa ada orang yang rasa, okey, bila dia scroll media sosial, itulah cara dia mengurus kesedihan. Ada orang rasa macam healing-healing pergi Balkan adalah healing-healing pergi trip-trip adalah cara untuk mengurus kesedihan. Tapi bila kita pergi, kita buat semua yang saya sebutkan tadi, ya tenang. Tapi tenang tu hanyalah waktu tu. Tapi kita tak rasa jiwa kita tenang untuk jangka masa yang panjang. Kenapa Ustazah? Masya Allah. Tuan-puan, adik-adik, anak-anak sekalian, perasaan sedih dan takut ni akan dimain-mainkan oleh iblis syaitan. Sebenarnya untuk menjerat kita menjadi kurang berkualiti. Ya, tips dia macam ni. Kan ada doa yang menyebut Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kita ada benda dah berlaku menjadikan kita sedih, dan kita ada benda yang bakal berlaku menjadikan kita bimbang dan takut. Okey? So tips dia macam mana? Benda yang sudah berlaku tidak dapat kita ubah lagi. Siapa sini boleh ubah benda dah berlaku? Angkat tangan. Mari kita tukar pentas. Benda dah berlaku, apa yang tuan-puan kita boleh ubah? Sama ada kita pernah buat silap, sama ada, macam-macam lah, sama ada. Saya suka bila Ustazah sebut dalam buku, Ustazah kata apa yang kita rasa sedih tu dia tak panjang, tak lama. Yeah. Apa yang kita rasa gembira pun tak lama. So, saya suka ayat tu. Betul. Yang itu kita kena ingat juga. Apa dia? Kesedihan-kesedihan yang lepas tak boleh keterlaluan. Jadikan benda yang silam sebagai ibrah. Ya, jadikan pengajaran untuk kita pergi lebih baik. Untuk kita pergi lebih jauh. Jangan hidup dalam kesedihan yang melampau ataupun ketakutan yang melampau. Masa Ustazah pergi Balkan, Ustazah pergi bawa buku. Itu antara cara setiap orang healing daripada macam-macam. Sebab saya tak nak bagi otak Ustazah berfikir benda lepas, kemudian sedih-sedih, tengok air terjun, sedih. Tengok pokok bunga, sedih. Apa lagi ya? Tengok laut kat tepi pantai tu sedih. Saya tak nak macam tu. Kita kata kita nak rawat kesedihan. So saya bawa buku. Jadi baca bukulah. Antara yang Ustazah dapat daripada buku karangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ya. Beliau ceritakan pengalaman beliau bersama dengan Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna. Seharian beliau dapat satu siang dengan satu malam dengan Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna. Dan dia kata subhanallah, dia tertanya-tanya bila Ustaz Hasan Al-Banna ni nak tidur. Bila nak tidur? Sebab apa? Sebab siangnya aktiviti dakwah, malamnya pertemuan dengan orang tu, pertemuan dengan pihak ni, pertemuan. Dan dia tengok ni dah pukul 12 malam, dah pukul 1 pagi, dah pukul 2 pagi. 1 jam sebelum masuk subuh, Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna kata, saya minta diri, saya nak masuk ke bilik sekejap. Ada satu ruang. 1 jam sebelum masuk subuh. Ya, jadi kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang memang nak melihat sangat Imam Hasan Al-Banna ni, saya tengok beliau masuk. Saya rasa tak sampai 1 jam, beliau dah keluar dengan kami. Siap-siap ready untuk solat subuh. Jadi saya ni rasa pelik. Saya cakap dengan sahabat, orang kanan Imam Hasan Al-Banna lah. Dah tidur ke? Dia sekejap sangat masuk kan? Dah tidur ke? Kata orang kanan beliau, sahabat dekat Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna kata apa? Pasti dah tidur tu. InsyaAllah pasti dah tidur. Dia punya yakin bagi tahu pasti dah tidur. Kenapa? Sebab dia kata, beliau bila letak saja kepala atas
tilam ataupun atas bantal, subhanallah, beliau akan langsung tidur. Masya-Allah. Dan beliau pernah sebutlah, ya, ini kata orang kanan dia, antara tanda sayangnya Allah kepada kita, antara tanda sayangnya Allah kepada kita, bila kita letak je kepala kat tempat tidur, terus tidur. Tak ada nak memikir-mikir, nak bersedih-sedih, nak bertakut-takutan, nak berbimbang-bimbang, tak ada. Jadi itu sangat kontradik boleh jadi dengan Ustazah. Betul Ustazah, bukan kita semualah. Kalau tadi tidur sikit kan Imam Hassan Al-Banna. Kalau kita sikit-sikit tidur Ustazah. Yelah, lepas tu 2 jam atas katil pun tak lelap-lelap lagi. Duk main kesedihan lah, kebimbangan, kesedihan. Kat situ kita dah meracuni diri kita dah. Jadi subhanallah, Ustazah pun ambil iktibar daripada buku yang saya baca tu apa dia. Kalau letak je kepala atas bantal, terfikir. Ini tanda rahmat Allah ni, cepat tidur ni. Jadi paksa diri, jangan fikir apa-apa lagi. Sekarang time rehat, tidur. Deep sleep terus insya-Allah. Masya-Allah. Sebab kita tak boleh, ya. Sebab tadi kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, nak bahagia ni kena pandai urus 2 perkara. Kena pandai uruskan kesedihan, jangan terlalu lama. Kena pandai uruskan kebimbangan. Dan kedua-dua ini, antara rawatannya adalah, pasti rawatannya adalah yakin kepada Allah dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Tapi Ustazah kan, bila kita sembang tentang sakit, kita perlu rawatan, kita kena tahu dulu apa sakit kita, betul tak Ustazah? Betul. So, saya selalu dengar istilah qalbun marid, hati yang sakit. So, hati yang sakit ni kalau dari sudut Islam, macam mana sakit jiwa ni diukur? Dan kalau kita kaitkan dengan psikologi moden sekarang, adakah dia berkait Ustazah untuk kita dapatkan qalbun salim tu? Baik, kalau kita cakap pasal psikologi moden, Ustazah tidak menafikan banyak rujukan-rujukan Ustazah juga dan belajar juga tentang psikologi moden. Dan tapi ketika mana kita seimbangkan, kita melengkapkan lagi dengan psikologi dan psikoterapi Islam, itu akan lebih mantap. Insya-Allah. Sebab Islam melihat lebih jauh dan lebih dalam. Ya? Islam melihat jiwa ni tuan-puan, tempat untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita kena faham. Kalau kita uruskan jiwa hanya untuk hidup kat dunia, hanya hubungan antara kita manusia, so kita tak dapat kepada maksud jiwa yang sebenar. Allah bekalkan kita jiwa untuk mengenal Allah. Ya? Dan bila sebut mengenal Allah, di situlah letaknya iman, di situlah letaknya hubbullah, kasih kepada Allah, di situlah letaknya sifat mahmudah, redha dengan Allah, baik sangka dengan Allah, sabar kerana Allah, buat sesuatu mengharapkan Allah, takut kerana Allah, sayang kerana Allah, kok benci pun kerana Allah. Itu cerita jiwa. Tapi ketika mana jiwa tu tak dibawa untuk mengenal Allah, tak dibawa jiwa tu untuk bertakwa kepada Allah, jiwa tu akan penat. So boleh jadi kalau kita sebut tentang psikologi barat, taklah sampai ke situ perincian dia. Tapi dalam psikoterapi Islam, itu cerita jiwa, cerita keimanan, cerita ketakwaan. Ustaz share satu doa ya. Boleh jadi doa tu ada dalam buku ni. Ustaz pun dah tak ingat dah apa dalam buku ni. Doa dia. Doa jiwa yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nafsi taqwaha. Allahumma zakkiha wa anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ulang balik semula. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, bagilah jiwaku ini ketakwaan. Ketakwaan. Rasa takut kepada Allah. Rasa hati-hati dengan Allah. Apa yang Allah suka, apa Allah tak suka. So hati kita tu peka. Wa anta khairu man zakkaha, dan engkaulah sebaik-baik yang menyucikan jiwa ini. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Ya Allah, sucikanlah jiwaku ini. Wa anta khairu man zakkaha, sebab engkaulah ya Allah sebaik-baik yang menyucikan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha,
engkaulah pelindung jiwa ini dan engkaulah pemilik jiwa ini. Masya Allah. Husna, Ustazah share sikit boleh? Boleh Ustazah, silakan. Ustazah ni kira orang tua tuan-puan. Ini anak. Memang betul, Husna ni sebaya dengan anak Ustazah. Sama sekolah dengan anak sulung Ustazah. Betul Husna Nadrah, betul-betul. Dekat Mahat? Dekat Mahat Muhammadi. Masya Allah Ini anak Ustazah. Ustazah ni mak, orang tua. Sikit sebanyak macam-macam lah kita kita lalui. Ustazah, bila Ustazah mention pasal mak kan, tiba-tiba saya nak cerita satu Ustazah. Saya tak nak ikut sangat soalan yang diberikan. Okay, saya ingat lagi paling saya terkesan dalam buku ni, muka surat 65. Siapa yang ada buku ni boleh cek. Okay. Ustazah ada cerita satu kisah yang Ustazah pergi umrah dan waktu tu tertinggalnya pasport dalam bagasi kan. So tak naklah bagi spill banyak-banyak. Cuma nak bagi tahu waktu tu macam mana Ustazah react dengan ayah Ustazah, sebab dalam ramai-ramai Ustazah yang paling muda dan Ustazah kena turun cari satu-satu dalam beg bagasi kan. So waktu tu saya terkesan adalah adakah sebegitu besar faktor orang sekeliling, sama ada kita lah orang terdekat macam ayah kita, mak kita, dalam mendidik kita untuk mengurus jiwa kita Ustazah? Adakah kaitannya? Sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Ustazah jawab soalan dulu ya. Soalan yang pasal muka surat 65. Boleh cuba cek. Saya hafal Ustazah muka surat tu. Siapa yang belum beli, boleh belilah buku ni, muka surat 65. Cerita pasal ayah Ustazah. Tuan-puan, jiwa kita ni sangat terpengaruh juga dengan cara bagaimana kita dididik, siapa kat sekeliling kita. Sebab anak-anak bukan hanya membangun fizikal. Jangan kita fikir bagi makan. Dulu lahir 3 kilo, sekarang salah dah problem 90 kilo contoh kan ya. Jangan fikir macam tu je. Kita sedang membangun jiwa anak juga. Ini cerita jiwa memang betul Husna, berkait dengan persekitaran kita, terutama mak ayah. Jadi cerita yang Ustazah kongsikan itu, Ustazah cerita tentang personality ayah Ustazah. Ya. Personality yang ada 3 syarat utama. Itu Ustazah lah yang ada juga dalam buku ni ya. 3 syarat utama. Dan saya percaya tuan-puan juga ada ibu ayah yang begitu wonderful insya-Allah. Pertama adalah keyakinan kepada Allah. Itu syarat jiwa yang besar. Keyakinan. Yang kedua, sebab saya ingat lupa ni ya. Boleh. Okey, dia ada 3 perkara. Pertama adalah keyakinan kepada Allah. Yang kedua, ada kemahuan ataupun niat yang begitu kuat. Ya, yang ketiga adalah kasih sayang. Percayalah tuan-puan, siapa ada 3 perkara ni, dia akan jadi lebih baik insya-Allah. Ada apa tadi yang pertama? Keyakinan. Kuat keyakinan. Yang kedua ada kemahuan. Ayah Ustazah nak letak anak-anak kat sekolah mana, dia istikharah. Sebab tu Ustazah sudah pernah bersekolah dekat sekolah yang dah baik dah, boarding school, sekolah agama. Sekolah agama boarding school pada ketika itu tak banyak. Yang ada untuk tingkatan 4 Kisas, masa tu College Islam Kelang. Kemudian ada sekolah menengah agama Persekutuan, Labu. Ustazah dapat masuk sekolah tu, tapi ayah Ustazah dah masuk setahun setengah, ayah Ustazah istikharah. Abah kata, "Dek, keluar dek. Adik sekolah dengan Abah. Abah tidak didik anak macam tu je, tapi Abah sentiasa renew dengan bertanya kepada Allah, di mana lebih baik untuk anak aku." Jadi ayah Ustazah ni, dia seorang penyayang. Kalau tengok cerita tu, Ustazah sebenarnya stres dengan Abah. Nak marah. Dan dah buat muka marah dah. Ya, masa tu umur dah 40 tu. Ya, masa tu. Tapi ayah Ustazah datang dekat Madinah, Abah yang datang minta maaf. Yang salahnya, sepatutnya Ustazah kan, tapi Abah. "Kak Cik, kita bermaafan Kak Cik, jangan tinggal bumi Madinah macam ni. Malu kita dengan Allah dan Rasul." Jadi sifat tu membina kita juga. Dan semalam pun masa Ustazah dekat pergi Balkan kan, ada seorang adik tu, Masya Allah ya. Dalam kita ada buat sesi macam luahan rasa macam tu lah.
Masya Allah, adik tu anak muda, sebaya anak-anak ni lah ya. Dia baru kehilangan ayah. Dan bila dia ambil mic tu dia bercakap, dia menangis. Sebab dia kata apa? Sebab ayah dia adalah peribadi yang terlalu memukau dia. Dia anak perempuan, terpukau dengan ayah dia sendiri. Ya? Dia anak perempuan. Tapi seolah-olah macam kata apa, mengagungkanlah ayah tu. Mengagung dalam maksud yang difahami lah ya. Maksudnya dia memandang hebat tokoh ayah itu, sosok ayah tu dalam hidup dia. Dan dia bercakap tentang ayah dia, dia kata ayah dia terlalu baik. Ayah dia sentiasa menolong orang. Ayah dia sentiasa mengikat hubungan keluarga. Ayah dia ada siang malam pagi petang kalau orang nak minta tolong. Lalu dia kata apa? Sekarang saya rasa nak buat ayah saya bangga, ayah saya gembira, maka saya jadi orang yang selalu menyatukan keluarga. Jaga adik-beradik, tolong adik-beradik, kuatkan ikatan adik-beradik dengan sepupu, dengan mak saudara, dengan ayah saudara. Sebab apa? Sebab saya belajar sesuatu daripada sosok ayah saya. Subhanallah tuan-puan. Kadang-kadang kita tak nampak benda tu sangat, kita terlepas pandang bagaimana jiwa dibangunkan dengan orang sekeliling kita, terutama ibu ayah. Kalau kita tengok dalam konteks hari ni, Ustaz percaya, faham, mak ayah kadang-kadang banyak cabaran. Tapi kadang-kadang kita tak perasan, dalam kita tunggang langgang menghadapi cabaran hidup kita, anak kita jadi penonton, anak kita jadi pendengar, anak kita berada dalam vibe tersebut. Bagaimana jiwa mereka dibangunkan? Subhanallah. Sebab tu Ustazah dah jumpa ramai orang, Ustazah jumpa dengan wanita-wanita yang begitu kuat, ayah-ayah yang begitu kuat. Ya, mereka memendamkan daripada pandangan anak-anak masalah-masalah rumah tangga mereka. Ya, Masya Allah, ini orang-orang yang memang saya kagum lah. Subhanallah, mereka pendam kan. Kalau mereka nak luahkan pun mereka tak cari anak. Maknanya anak tu ada batas yang mereka boleh tahu, ada benda yang mereka tak boleh tahu. Sebab apa? Sebab meraihkan usia anak tu. Anak tu baru 10 tahun. Anak tu baru 13 tahun. Dia takkan faham. Dia takkan faham kehidupan rumah tangga mak ayah tu. Lain anak tu dah umur 27. Subhanallah. Ya, jadi dekat sini satu benda yang alhamdulillah tadi Husna tanya, ya, bahkan Ustaz masukkan dalam buku ni bagaimana membangun karakter jiwa. Kita tak jadi terlalu penyedih, kita tak jadi terlalu penakut, semua benda nak takut, nak bimbang, tapi kita telah terbina semangat, keyakinan dengan kuat. Faktor mak ayah kita. Faktor yang besar dan faktor yang sangat memberi pengaruh. Masya Allah, pengisian yang sangat menyentuh saya lah Ustazah. Bila saya tengok situasi Ustazah tadi cerita kan, saya ada satu kisah Ustazah, di kisah saya sendiri. Saya ni jenis yang dalam family saya yang akan bangun untuk masak waktu sahur. So ada satu masa tu ayah saya kejut macam biasalah, Husna bangun masak untuk sahur. So waktu tu saya penat baru balik asrama. So saya ada satu perasaan yang kenapa asyik saya? Kenapa saya? Rupa-rupanya Ustazah, dalam pada saya masak dalam keadaan yang tengah, yelah kita tengah kiranya tak okey lah sebab orang lain sedap tidur kan. Kita je kena bangun masak. Rupa-rupanya Allah nak ajar saya satu Ustazah. Itu hari terakhir ayah saya kejut saya. Ya, so waktu tu saya memang belajar tentang jiwa Ustazah. Saya tak boleh memberontak. Penat saya tu sekejap. Banyak benda Ustazah. So waktu tu bila saya dapat belajar daripada buku-buku Ustazah, banyak sangat benda yang saya rasa macam, oh dulu saya salah. Saya salah dalam mengurus jiwa saya. Macam tu. Okay, tak apa. Cuma sebab relate kan. Sambung sikit. Okay. Okey, untuk anak-anak kadang-kadang Ustazah pun sangat peka dengan perubahan wajah anak-anak. Sangat peka, sangat peka. Kadang-kadang kita suruh anak-anak kan, tiba-tiba dia buat muka. Dia buat tapi dia buat muka. Dia ada muka lain. Kita tahu ya. Ustazah akan cakap. Kalau tak masa tu pun akan, lepas tu Ustazah akan cakap. Sekejap je kalau untuk apa? Untuk jaga kawal senyuman dengan Umi, dengan Nabi. Sekejap je. Tapi Ustaz nak ceritanya, kenapa Ustazah peka benda tu? Ya, sebab kita bukan sengaja tuan-puan, bukan sengaja. Kita mak-mak ni lagilah boleh tak nak bergaduh dengan anak.
Jadi ikutlah perangai macam mana pun. Itu baru tak bergaduh dengan anak. Anak nak tarik muka, anak nak hempah pintu, anak nak boykot. Tak payah tegur, tak payah marah. Itu tak bergaduh dengan anak, tuan-puan. Nanti anak akan elok sendiri. Tapi kita mendidik. Takkan kita nak biar macam tu aja. Jadi Ustazah akan cakap. Ustazah akan cakap, benda wajah ni, ekspresi wajah bukan benda kecil, tuan-puan. Kalau kita tengok pada definisi wanita solehah. Tengok definisi wanita solehah. Idza nazara ilaiha sarrathu. Kalau kamu lihat dia, akan menggembirakan kamu. Jangan main-main. Alah, lagi lepas tu kita tanya soalan. Tengok tu tengok apa? Takkanlah seorang wanita solehah tu ayah dia tengok kepala lutut dia. Takkanlah seorang wanita solehah tu suami dia nak tengok kat bahu dia. Ni cerita wajah. Wajah gambaran jiwa. Ekspresi wajah kita, tuan-puan, gambaran kita seronok ke tak seronok? Kita redha ke tak redha? Kita rasa terpaksa atau bagaimana? Wajah. Idza nazara ilaiha sarrathu. Jadi Ustazah akan tegur juga anak-anak tu. Kenapa? Nanti nak jadi isteri orang kan? Nak jadi isteri solehah. Kalau tak pandai mengurus merajuk, tak pandai mengurus muka nak senyum, muka nak marah, muka nak apa, atau dalam kata lain, tak pandai mengurus jiwa, itu tidak dapat menepati wanita solehah tu. Masya Allah. Semoga kita ke arah menjadi wanita solehah lah dengan mengurus jiwa kita dengan baik, insya-Allah. Okey Ustazah, tadi kita dah berbicarakan tentang faktor orang sekeliling sangat memberi impak dalam mengurus jiwa kita. Okey, tapi macam mana pula dalam peranan diri kita sendiri? Contohlah, ada orang yang dia rasakan okey, ibadah dia dah okey, baca Qurannya, solat penuh, puasa tak tinggal dan sebagainya. Tapi kenapa masih jiwa tak tenang, Ustazah? Bagus sangat soalan ni, ya. Solat dah, rajin baca Quran, tapi lepas baca Qurannya sadaqallahul azim terus marah. Jadi anak ni rasa tak secure, mak ni baca Quran sejuzuk pun tak berubah perangai ni. Betul kan? Kadang-kadang lagi banyak qiyam. Ni Ustaz cakap realiti ya tuan-puan. Lagi sedih-sedih, bangun tahajud apa, lagi cepat merajuk dengan suami. Kadang ini cerita betul. Ada suami yang WhatsApp kat Ustazah. Yang call pun ada. Yang WhatsApp, pernah sekali tu bulan Ramadan, WhatsApp, Ustazah, isteri saya sekejap lagi akan pergi kuliah Ustazah. Memang dia rajin pergi kuliah Ustazah. Tolong nasihat isteri saya dalam ceramah Ustazah. Dia datang kuliah rajin. Tapi itulah. Jadi ini realiti tuan-puan, kehidupan ni, jiwa ni kita kena faham secara yang komprehensif. Secara yang menyeluruh. Ini bukan cerita semata-mata solat. Ini bukan cerita semata-mata datang kuliah. Ini bukan cerita semata-mata baca Quran. Tapi ini cerita ubudiyah, pengabdian diri kepada Allah. Maksudnya kena ada ilmu, kena ada penghayatan, kena tahu ke mana goal ataupun tujuan yang kita nak capai. Kalau solat tidak dengan ilmu yang sebenar, tak tahu bagaimana solat akan membina jiwa dan peribadi kita. Bagaimana solat akan menguruskan, membentuk akhlak kita, nurani kita. So nanti kita tak perasan untuk menilai, aku ni solat, tapi perangai pemarah. Aku ni solat, tapi bercakap menipu. Aku ni baca Quran, tapi selalu nampak orang lain jahat, aku seorang je yang baik. Sebab itu kita kena belajar. Bila sebut tentang jiwa, ini dia tazkiyatun nafsi. Membersihkan hati. Kalau tidak belajar betul-betul, nampak macam ibadah, tapi ibadahnya rosak. Ya? Sebab itu kena, bila kita belajar, subhanallah ya, tak mungkin Ustaz nak cerita semua kan. Tapi bila kita belajar, kita akan bertemu macam-macam. Contoh, bahawa seluruh amalan kita juga adalah ihsan Allah kepada kita. Ihsan Allah kepada kita. Jangan mendabik dada kalau kita boleh baca Quran 1 juzuk sehari. Jangan mendabik dada kalau kita boleh istiqamah qiyamul lail. Sebaliknya, semakin tunduk kepada Allah. Semakin tawaduk. Kenapa? Ihsan kau pada aku, ya Allah. Andai katalah kita musafir. Kita nampak kawan sebilik kita tak bangun qiyam pun sepanjang 10 hari musafir. Itu bukan bermakna kita rasa aku lebih baik daripada dia. Tapi kita boleh je kata, Masya Allah, yang memerlukan qiyamul lail adalah aku sebab dosa aku banyak. Tapi kawan aku tu mungkin dosanya sedikit. Ya, mungkin banyak kebaikan yang dia dah buat di siang hari.
maka kalau dia tak bangun malam pun itu hadiah sedekah Allah kepada dia. Ya, macam-macam kita boleh husnuzan supaya hati kita tidak rosak. Masya Allah Ustazah. Satu perkongsian yang baiklah juga daripada Ustazah. Okay, buatkan saya rasa macam betul. Kadang ada orang yang rasa dia dah solat, tapi solat sekadar solat Ustazah, sekadar buat, tapi tak mendalami solat tu sendiri. Sedangkan Allah memang sebut jelas kan, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat tu boleh mencegah kemungkaran. Termasuklah ialah akhlak kita lah, marahnya dan sebagainya kan Ustazah. Okay, kalau kita kata pasal emosi Ustazah, banyak kali Ustazah bagi contoh adalah perempuan lah. So memang kita akui realitinya wanita lebih beremosi. Itu fakta yang memang kita kena terima Ustazah. Okay, cuma ada tak satu cara untuk kita mengurus emosi kita sebagai wanita dengan lebih baik, tapi kita tak boleh mengabaikan fitrah kita memang beremosi Ustazah. So macam mana tu? Kita ambil konsep Islam, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang sederhana. Bukan tak sedih tapi sederhana. Bukan tak marah tapi sederhana. Bukan tak takut tapi sederhana. Jadi kita kena tahu batas dia. Nak tahu batas ni, kita tengok kesan. Kesan. Kalau tak tahu, macam mana saya nak jaga batas? Cubalah marah sembrono. Tengok kesan dia apa. Cubalah menangis pagi, petang, siang, malam. Tengok kesan dia apa. Cubalah takut. Suruh ni takut, nak buat ni takut. Takut orang marah, takut orang tak suka. Cuba. Tengok kesan dia apa. So kita hidup, adik kakak sekalian, kena ada satu fake juga. Fake tu namanya fake ukubah. Ada kepandaian, bijaksana dalam melihat kesan langsung ataupun kesan tak langsung atau apa yang kita buat. Perkataan yang kita cakap, tindakan yang kita buat, keputusan yang kita buat. Kita tengok kesan. Kesan pada anak-anak, kesan pada pasangan, kesan pada family. So dekat situ kita akan tahu menguruskan kesederhanaan tadi. Oh kalau macam tu aku tak boleh ni membebel-bebel, yang memanjang. Atas nama emosi kita sebagai mak. Mak penat, mak itu, mak ini. Tengok kesannya. Anak-anak tak suka duduk rumah. Orang semua mencari orang lain. Tengok kesan dia bila anak kita baru nak cakap dengan kita, kita cakap dah, alah mak tahu, mak lebih dulu makan garam daripada kamu. Kamu ni mengada-ngada. Terus je. Ya? Anak kita takkan cari kita dah tuan-puan. Tapi kita cuba jadi pendengar yang baik. Dan benda ni proses yang Ustazah banyak belajar. Nak bagi tahu benda yang belajar, Ustazah bukan sempurna. Kadang-kadang bila kita dah macam dah lalui macam-macam, kita ni macam cepat nak suruh orang pun cepat bagus. Kalau adalah anak Ustazah macam stres kerana masalah mereka, Ustazah pernah cakap macam ni. Kenapa menangis-nangis ni mengada-ngada betul? Ustazah pernah cakap. Ya, tapi sampai hari ni saya ingat sebab apa? Ya, aku tak patut cakap macam tu. Saya geram sangat. Kenapa menangis-nangis ni mengada-ngada betul? Ya, sabarlah sikit. Sebab kita mungkin anggap benda tu kecil. Sebab kita dah lalui. Tapi kan, bila saya duduk balik kan, dia kata, ya Allah, subhanallah tuan-tuan, subhanallah. Banyak benda saya belajar, saya kata subhanallah. Untuk aku jadi seorang ibu yang boleh meraihkan fasa anak-anak. Sebab kita mungkin rasa benda kecil lah, apa nak menangisnya. Sabar. Tapi itu fasa mereka. Kita jangan samakan dengan pengalaman hidup kita. Jadi Ustaz katakan, Ustaz sampai termenung tuan-puan, ya Allah bagusnya mak kita dulu boleh duduk sebelah kita. Sabar memberi nasihat. Padahal kalau sebenarnya tak sabar dah tu sebenarnya nak kata berhenti menangis tu kan. Tapi sabar. Gosok-gosok dulu. Ni kan dia punya proses. Gosok-gosok. Kalau Ustaz tak nak gosok-gosok dan Ustaz nak suruh berhenti menangis. Tak patut menangis pun. Sabar je, sabar. Apa macam ni sangat ni? Tapi Ustaz kata subhanallah, itu fasa anak-anak kita. Kita kena slow juga ya. Kena macam biar dia nangis dulu. Tapi Ustaz dah tak sabar lah benda tu ya. Macam dah lambat lah proses tu. Boleh jadi Ustazah waktu tu menangis sebab yelah di baya kami tak lalu lagi benda tu. So rasa susah sangat. Waktu Ustazah macam alah benda ni biasa. Banyak lagi masalah-masalah lain macam tu. Betul. Itulah yang Ustazah sekarang ni sedang kena macam slow sikit. Anak ni sedang membesar. Kita ni letak dah macam tu semua masalah kecil-kecil tu. Kecil-kecil semua. Jangan nangis. Hidup ni hadap macam-macam nanti. Jadi kesian anak-anak tu mungkin dia mula rasa macam kita bukan kawan baik dia untuk tak faham jiwa. Tak faham. Tapi kat situ Ustaz belajar lah. Maknanya slow down, tak apa. Jangan terlalu reflection kepada pengalaman kita saja. Anak kita sedang membesar ya, bagi nasihat yang sesuai lah.
Bila Ustazah sentuh pasal anak muda Ustazah, saya suka untuk tanya Ustazah satu soalan ni. Kalau kira kita ni, yelah bayi-bayi saya ni tengah mood galau Ustazah. Buka lagu pun mesti searchnya adalah lagu galau. Okay, adakah faktor sekeliling, contohlah lagu galau, TikTok yang mendayu-dayu, yang main perasaan sikit, dia bawa efek kepada jiwa kita dalam pada kita nak membesar, nak menuju perjalanan ni, adakah dia efek pada kita Ustazah? Faktor sekeliling seperti tu, macam media sosial. Sangat bagi kesan. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dan circle yang kita duduk, itu memberi kesan besar sangat kepada jiwa kita. Ustazah pun orang seni juga sikit-sikit. Ya. Sebab hari tu waktu Hey Lady Ustazah menyanyi dekat sini sebab ramai je kan. Memang ada rasa seni. Suka dengan adalah suka sajak, suka buat lirik lagu, suka melodi, suka menyanyi, suka semua. Tapi ni Ustazah bercakap tentang sebuah kehidupan. Kalau kita terlalu mengikutkan benda-benda tu, sikit-sikit tak ada masalah ya, sikit-sikit tak ada masalah. Ini Ustazah cakap macam sudahnya yang keluar dekat kita punya medsos ni benda tu je. Biarkanlah kesepian. Benda-benda macam tu je. Ya, luka ini. Sampai bila luka tu nak sembuh? Kalau asyik tengok luka ini, luka itu, luka semalam, luka... Subhanallah, sungguh saya cakap. Dan Ustazah pernah, dulu masa sekolah menengah, Ustazah minat dengan lagu. Masa sekolah menengah tu adalah tingkatan 1, tingkatan 2. Itu yang ayah Ustazah bawa keluar tu. Sekolah dengan abah tu. Sebab Ustazah masa tu minat dengan lagu. Lagu apa yang Ustazah tak tahu tuan-puan? Eka Matra, Pusara Lebuh Raya. Bukan Kol Pun Salim, apa? Salim. 1000 Kali Sayang. Aduh lah macam-macam lah. Ada lagu orang putih. Shoulder to Cry On. Ayah saya tengok ni anak aku ni nak jadi apa ni? Macam tu. Nasib Ustazah keluar sekolah, kalau tak jadi Ustazah sekarang. Maknanya Ustazah ada benda tu minat Ustazah juga sebab Ustazah cepat tangkap pada melodi apa semua, dia bagi kesan ke hati. Sehinggalah Ustazah pergi Jordan. Pergi Jordan tu, saya ingat cerita tu sebab terasa benda tu kita ingat lagi. Ustazah balik cuti 3 bulan. So naik kereta abah, buat kereta abah, pasang radio. Subhanallah, keluarlah lagu-lagu dalam radio kan? Keluarlah lagu-lagu jiwang-jiwang ni. Dahsyat jiwang-jiwang dulu, lagi dahsyat daripada sekarang ya. Lagu jiwang-jiwang ni, lagu Tiara lah, lagu macam-macam lah. Subhanallah ya. Ramai gelak Ustazah, terasa kot. Ini semua sebaya Ustazah. Tuan-puan, Ustazah rasa dia masuk tangkap dalam hati tu sangat-sangat. Start daripada melodi dia zaman dulu lagu jiwang, dia punya muzik lagi panjang daripada lirik. Puas tunggu bila nak keluar lah ni, bila nak keluar kan. Dia punya ni je, gitar-gitar tu. Dia masuk kan sampai saya kata, Masya Allah, patutlah ada sebahagian ulama' menghukumkan haram juga untuk banyak alat-alat muzik. Tuan-puan, dia masuk kat jiwa kita, percayalah cakap Ustazah, melalui telinga. Dia berasa tu, patut tak sedih sangat, jadi sedih. Tadi elok padahal makan goreng pisang dalam kereta. Tiba-tiba dah tangkap leleh tau tuan-puan. Dia tangkap kita punya hati. So kat situ Ustazah kata, Masya Allah, Subhanallah. Masa tu Ustazah tengah cuti Jordan, dia kata patutlah ulama'-ulama' sebahagiannya meletakkan hukum haram untuk beberapa jenis alat muzik. Ya, ada batas-batas kepada hiburan. Sebab apa? Dia makan jiwa kita, adik kakak. Dia menyebabkan emosi kita tu tak terurus dengan baik. Jadi nasihat Ustazah apa dia? Tuan-puan, al-wajibatu aktsaru minal awqat. Tanggungjawab kita lebih banyak daripada masa yang kita ada. Kita masih sempat melayan jiwang-jiwang segala macam. Sedangkan Masya Allah, anak-anak perlu kita didik. Masyarakat perlu kita sedarkan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Diri kita nak kena baiki. Diri orang-orang di bawah tanggungan kita nak kena baiki. Ibadah kepada Allah nak kena dikukuhkan. Terlalu banyak tanggungjawab. Tapi kita yang semacam merosakkan diri kita sendiri. Sebab apa? Kita beri sesuatu yang bukan berbentuk makanan jiwa. Kita bagi, lama-lama melampau.
Ya, Masya Allah. macam itulah. Okay, terima kasih Ustazah. Bila Ustazah sebut tadi kan, betul lah. Apa yang relate balik dengan awal-awal Ustazah cakap tadi. Apa yang kita fikir, kita efek jiwa kita. Apa yang kita dengar, efek jiwa kita. So kalaulah banyaknya masa kita untuk perkara yang galau-galau, lagu-lagu, mungkin sebab itulah kot, kita mendidik jiwa kita untuk ke arah yang tidak sihat tadi. Qalbun marid. Saya cuba compilekan Ustazah. Sebab itulah kot, ada satu hadis, min husnil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Antara kebaikan seseorang Muslim tu adalah ditinggalkan perkara yang tak bermanfaat kan Ustazah kan. Nak dengar lagu-lagu kalau boleh biarkan dulu, ada masa lain yang ialah baik baca Quran dan sebagainya. Okey, Ustazah, saya soalan terakhir kita adalah okey, dah terakhir dah Ustazah. Okey, ramai anak muda ataupun tak kata muda lah, ramai sesiapa sahaja pun yang ada satu perasaan yang aku tak layak nak berubah. Jiwa aku tak tenang, aku beremosi dan sebagainya. Macam mana Ustazah nak nasihat mereka ni, nak mengatakan bahawa bukan tak layak, ada peluang lagi untuk berubah. Dan kalau Ustazah boleh sharekan juga doa untuk kita sama-sama amalkan, untuk kita latih jiwa kita untuk dapatkan qalbun salim, untuk dapatkan hati yang sihat tadi Ustazah. Silakan. Okey, andai kata anak Ustazah yang cakap macam tu. Umi, kakak tak layak untuk berubah. Ustazah mesti tak sabar dengar. Ustazah mesti geram betul lah budak ni. Sebab apa? Apa benda lah kan. Ini andai kata anak Ustazah. Tapi kalau dengan orang lain, Ustazah sabarlah sikit. Ustazah, kira saya tanya Ustazah kan. Ustazah betul-betul. Kalau anak tu Ustazah geram betul dah. Apa benda cakap macam tu kan ya. Tuan-puan, itu macam hanya kata-kata sangat menampakkan pengaruh emosi kepada hidup kita. Selalu beremosi. Saya tak layak untuk berubah. Di langit dan di bumi Ustaz tak menyayangi saya. Itu tu ayat-ayat yang Allah. Subhanallah ya. Bagi Ustazah, tolonglah. Jangan bagi diri kita hanya pada emosi. Kita ada unsur spiritual. Kita ada unsur agama. Yang nak memandu kita ni bukan emosi kita, bukan emosi orang lain juga. Yang nak memandu kita ni adalah hidayah daripada Allah. Kita ada kalamullah. Kalamullah tu kalau kita baca berapa banyak kali Allah sebut. Wa may yaghfiruz dzunuba illallah. Istaghfirullah. Berapa kali Allah suruh minta ampun pada Allah, kembali pada Allah. Allah memberi hidayah kepada siapa Allah kehendaki. Jadi macam mana kita boleh ketepikan semua yang Allah sebut dan kita besarkan fikiran dan emosi kita, saya tak layak untuk berubah. Jadi ini benda yang Masya Allah, Subhanallah, jangan biarkan diri kita tu dengan hanya perasaan. Ya, sedangkan Allah, tengok dalam hadis Nabi, Allah Subhanahu wa taala, innallaha yubsitu yadahu bil-lail liyatuba masi'an nahar. Ataupun innallaha yubsitu bin nahar liyatuba masi'al lail. Allah melapangkan rahmatnya pada waktu siang untuk memberikan keampunan kepada orang yang berbuat dosa pada waktu malam. Dan Allah melapangkan rahmat keampunannya menanti-nanti kita pada waktu malam untuk memberikan keampunan, hidayah kepada orang-orang pelaku maksiat pada waktu siang. So celah mana kita kata saya tidak layak berubah? Celah mana kita kata saya memang dilahirkan jadi jahat? Ini adalah ayat-ayat yang sebenarnya membesarkan emosi ataupun ayat-ayat yang kita tidak merujuk ilmu dalam berkata-kata. Ustazah pernah tuan-puan ditanya, ada dalam satu DM Ustazah tu, dia kata saya ni pelajar tahfiz, tapi saya adalah buat salah itu ini apa semua, dan saya rasa Ustazah saya ni memang dilahirkan jahat. Sebab saya dah pelajar tahfiz dah, tapi selera saya bukan dekat cerita-cerita tahfiz ni. Saya buat jahat, buat itu, buat ini, itu macam jiwa saya. So saya buat conclusion, saya dilahirkan jahat. Ustazah nak jawab tu macam nak kena hati-hati juga. Sebab ini bercakap dalam WhatsApp, dalam DM ni dia tak puas tuan-puan. Ya? Takut tak sampai. Takut tak sampai. Dia elok depan-depan kan. Ya? Tapi Ustazah adalah jawapan pada anak tu. Tapi cuma Ustazah nak cakap secara untuk tuan-puan. Seandainya benda tu orang datang jumpa tuan-puan ataupun tuan-puan fikir macam tu. Bila kita kata saya dilahirkan jahat, saya ni memang macam ni. Ustazah ingat pada satu orang soleh, satu orang ulama yang pernah didatangi oleh seorang yang argue ulama tersebut dan dia kata, Tuan tak apalah, memang Allah pilih jadi baik. Memang ni, saya ni memang jadi jahat, memang ni. Langsung ulama tu tampar dia. Mungkin tak nak lambat, proses nak cepat. Tampar dia.
Itu paling cepat sampai Ustazah. Saya kata tadi kalau anak Ustazah plak sikit. Ya, sebab apa? Supaya dia terkejut. Kadang-kadang macam tu kita ni, biar dia terkejut, biar dia tanya, Umi kenapa tampar saya? Contoh, bukanlah kuat sangat tapi nak bagi kejutan. Ya? Ulama tu tampar tau tuan-puan. Lepas tu dia tanya, kenapa tampar saya? Sebab Allah dah tulis saya tampar kamu hari ni. Tuan-puan boleh terima tak jawapan tu? Kalau saya tampar kan, contoh kan. Lepas tu orang akan tanya, kenapa tampar saya? Tertulis. Allah saya tampar hari ni. Boleh pula kita argue, kita akan kata mana awak tahu? Mana awak tahu tertulis awak akan tampar saya hari ni? Macam itulah murid tadi. Mana Tok Guru tahu tertulis yang saya akan ditampar? Padahal Tok Guru boleh tahan tangan tu kan. Jangan tampar, jangan tampar. Inilah dia jawapan yang sebenar. Apa dia? Mana kamu tahu takdir kamu macam tu? Kamu hanya berburuk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah dalam hadis kursi sebut, ana inda zanni abdi bi. Aku selalu dengan sangkaan hamba aku dengan aku. Sangka baik, sangka baik, sangka baik. Tiba-tiba boleh kata, memang aku dilahirkan jahat, memang aku jadi ahli neraka, memang aku tak layak berubah. Ini sangkaan buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba bagi seseorang makan, hidangkan sedap-sedap, katakan dia ambil bau je. Jangan makan. Kenapa? Dah tertulis di Lauh Mahfuz hari ni kita ambil bau je. Tengok apa reaksi dia. Tengok apa respon dia. Dia akan marah. Dia akan kata, mana tahu Allah tulis macam tu. Kenapa bagi kami bau je? Inilah kehidupan. Ada ikhtiari. Ada satu ruang yang Allah bagi kita untuk berfikir, memilih. Mana yang baik, mana yang buruk. Berusaha, berikhtiar. Tapi jalan mudah dia apa dia? Salahkan Allah. Jalan mudah dia, salahkan takdir. Cakap macam-macam. Sebab tu benda ni kena faham adik kakak. Ya. Dan kadang-kadang ada cara tu dia agresif sikit tapi menjadi ya, tapi dia lebih cepat daripada cara lembut slow, tak jalan, cara kasar Ustazah. Itulah dia. Okay, Ustazah, ada tak doa kalau yelah kita tadi dah faham dah bila Ustazah kata kena emosi kita dan sebagainya, kena kenal dan sebagainya kan. Cuma kalau untuk yelah melatih kita, ada ke doa Ustazah? Banyak sangat doa dalam buku ni. InsyaAllah. Ya, ada berapa doa belakang? Banyak Ustazah. Dekat sini, ada 13 doa. Ada 13 doa. So saya tak share lah. Ya, dapatkan buku ni ada doa. Siapa nak kena baca. Ya, Masya cuma Allah. Ustazah nak buat kesimpulan adik kakak sekalian. Kesimpulan dia daripada boleh? Saya rasa masih dengar, betul tak? Masih dengar, boleh Ustazah? Kesimpulan dia ini daripada pengalaman Ustazah. Sebab Ustazah pun nak jadi orang baik tuan-puan. Ustazah pun nak jadi orang yang jiwa terurus, tenang dan sebagainya. Maka Ustazah letak satu kata-kata kunci dia. Kata kunci dia satu je jiwa ni. Apa dia? Al-birru. Boleh sebut tak? Al-birru. Al-birru. Apa dia al-birru? Kebaikan. Kebaikan. Ya, kalau kita nak jadi jiwa yang bahagia, jiwa yang terurus, kata kunci yang saya pegang adalah al-birru, kebaikan. Jadi orang baik, buat amalan baik, bercakap yang baik-baik, berfikir yang baik-baik, cari circle yang baik. Ceritanya adalah tentang baik, baik, baik. Dan Nabi SAW memberikan satu kaedah kepada kita, al-birru matma'annat ilaihin nafs. Dan yang namanya baik ini adalah sesuatu yang memberi ketenangan kepada jiwa. Masya Allah. Itu bukan saya sebut, Nabi sebut. Watma'anna ilaihil qalbi, sehingga jiwa kamu rasa tenteram. Wal ithmu ma haka fil qalbi wa taraddada fi sadar. Sedangkan dosa itu benda yang akan menggalaukan jiwa kamu dan menyebabkan dada kamu selalu berada dalam keadaan tidak tetap. Jadi orang baik je tuan-puan. Fikir nak buat baik kerana Allah. Kalau dalam situasi ni apa yang baik? Memaafkan. Maafkan. Dalam situasi ni apa yang baik? Sabar. Sabar. Dalam situasi ni apa yang baik? Marah kerana Allah. Marah kerana Allah. Cita kita nak jadi orang baik je. Nanti Allah akan berikan kita ketenangan. InsyaAllah. Masya Allah. So, semua hari ni kita datang dengan mindset jiwa yang sakit, kita pulang dengan jiwa yang nak jadi baik, pemikiran yang nak jadi baik, betul tak? Ustazah, saya suka untuk kongsi pada semua. Saya rasa jawapan
kita, bila kita kata kenapa jiwa kita sakit, ada dalam buku ni. Sebab awal-awal lagi Ustazah kata, kita kena faham bahawa kita memang akan diuji. Ada masa kita gembira, ada masa kita sedih, dan dua-dua tu adalah ujian Ustazah sebut dalam ni. Dan Ustazah kata semua tu akan kita faham bila mana kita mengenal Allah. So Ustazah sebut ilmu ma'rifatullah, Ustazah sebut dalam ni. So kalaulah kita dapatkan buku ni, insya-Allah segala persoalan kita akan terjawab. Sebab ini apa yang jadi pada saya Ustazah. Apa je persoalan saya Allah jawab dalam buku ni. So alhamdulillah. So saya nak juga kongsi pada sahabat-sahabat, kalau nak dapatkan jawapan-jawapan daripada segala kekhususan kita dengan masalah yang terlalu banyak sekarang, boleh dapatkan buku ni di booth Noktah. Boleh dapatkan di sebelah kiri saya. Boleh tengok dekat sebelah sana ada booth Noktah. Okey, jadi Ustazah, simpulan Ustazah. Okey, daripada apa yang kita bincang hari ni. Ustazah nak kongsi dengan tuan-puan cerita di sebalik penerbitan buku ni. InsyaAllah. Ya, Sila Ustazah. mana ya tim Noktah kan? Pada masa tim Noktah nak keluarkan dah, Ustaz Malik nak keluarkan dah, Ustazah orang yang menghalang. Macam belum boleh keluar lagi, belum boleh. Mungkin sebab cerewet sangat ke apa ke, tak tahulah ya. Tapi Ustazah rasa macam tak boleh lagi, kena macam ni. Tapi kan subhanallah, Ustazah pula yang berhalangan untuk apa? Untuk edit lagi kan. Tapi kemudiannya adik-adik Noktah ni lah yang bagi tahu, Ustazah, kita ada seorang staf kita yang sedang mengalami masalah besar. Ustazah tak tahulah siapa sampai sekarang Ustazah tak tahu siapa. Dan kami telah bagi buku Ustazah ni Ustazah kat dia. Ustazah, Masya Allah Ustazah, ni dia cakap lah ya. Dia kata alhamdulillah Ustazah, dia dah okey. Dia dah boleh positif. Dia rasa dah terubat jiwa dia. So kat situlah Ustazah ada confidence sikit apa dia. Oh kalau macam tu, okay bismillah, kita tak perlu lagi proses editing yang banyak lagi. So insyaAllah kita buat dalam bentuk yang ringkas-ringkas, tidak ada huraian yang terlampau panjang supaya mungkin pemikiran kita pun cepat akan jadikan tu keyword. Jadi benda yang Ustazah kongsikan dalam buku Agar Jiwamu Tak Sakit Lagi ni adalah keyword, kata-kata kunci. Kalau nak huraian, kena dengan ceramah. Ya? So saya bagi keyword-keyword dia. InsyaAllah adik kakak dapatkan buku ni, cuba hayati keyword-keyword tersebut, doa-doa tersebut jadikan amalan. Mudah-mudahan kita beroleh jiwa yang hebat, jiwa yang sehat. Sebab jiwa ini tempat kita membangun ubudiyah kepada Allah, mengenal Allah, mencintai Allah. Dan qalbun salim, hati yang sejahtera untuk kembali kepada Allah. Terima kasih kepada tim Noktah ya, semuanya, anak-anak muda yang begitu bersemangat mengetengahkan ilmu kepada masyarakat. Ya, sebab kalau tanpa ilmu, hidup kita sangat gelap. Ya, sebab itu sama-sama kita ajak ramai orang semua, tolonglah jadikan membaca ni budaya yang baik. Budaya membaca ni kena, ya, walau tak kisahlah 1000 zaman, 1000 tahun lagi pun, jangan tinggalkan budaya membaca. Wallahu a'lam. Masya-Allah, terima kasih Ustazah, jazakallahu khair atas segala ilmu kan. Banyak sangat ilmu yang kita konsep sampai saya rasa jiwa saya dah heal sikitlah macam tu. Alhamdulillah, terima kasih sangat Ustazah. Kalau untuk sesiapa yang berfikir-fikir lagi kan nak beli buku ni ataupun tidak, boleh tengok dekat sini. Kita ada kongsikan 13 cerita, 4 tips, 13 doa, 40 topik dan 1 puisi istimewa daripada Ustazah. So kalau nak tahu, kena dapatkan buku ni. Okey, jadi setakat itu sahajalah perkongsian saya dan juga Ustazah dekat atas pentas ni. Saya selaku moderator dan mewakililah pihak Noktah Booth ingin merakamkan sejuta kemaafan andai ada sebarang kesilapan, tersilap tutur kata dan sebagainya. Dan kami ucapkan terima kasih banyak-banyak khususnya kepada Al-Fadilah Ustazah sebab sudi bagi kami ilmu, sharing dan sebagainya untuk hari ini. Jadi setakat itu sahajalah.